Sekarang apabila sebelum COVID dan selepas COVID, restoran buka balik 24 jam. Dekat Pening, pukul 3 pagi, orang beratur nasi kandar macam beli tiket bola sepak. Kat Pening. Masa COVID, tak. Semua duduk rumah baik, senyap. And mengambil benda yang kecil, kadang-kadang kalau nak ikutkan undang-undang, budak-budak umur bawah umur tak boleh keluar dengan tanpa penjaga. Kalau nak kuat kuasakan undang-undang ni hari ni, hari-hari lokap penuh. Hari-hari lokap penuh. Yang basikal lajaknya. Yang merempitnya. Yang keluar isap vape-nya. Yang main gamenya. Yang tengok bola kedai mamak pukul 12 malam Liverpool lawan